kemalangan di Kampung Pisang masih menimbulkan tanda tanya. Bagaimanakah kereta Pak Haji boleh remuk melanggar pokok pisang tetapi pokok tersebut tidak tumbang? Bersama saya, Miss Esa, merungkai misteri kemalangan jalan goreng pisang. Aksiden tu akak nampak juga. Masa tu akak baru balik daripada rumah Pak Zainuddin. Malam tu susahnya nak cari pisang. Akak duk pergi rumah-rumah perai semua tak ada. Nasib baiklah Pak Zainuddin tu ada pisang tanduk. Kak Esa pun ambil. Kak Esa suka. Sebab yang Kak Esa nampak kereta tu laju kiri kanan siu macam tu tau. Siapa yang sebenarnya mandu tu akak tak kenal. Itulah dia orang cakap Pak Haji. Pak Haji mana tak tahu. Rasanya bukan daripada kampung goreng pisang ni. Sebab yang Pak Haji kat kampung goreng pisang ni Pak Haji Zainuddin je. Tak ada orang lain. Sebab laju tu lah. Lepas tu memang jalan tu memang gelap. Dekat situ sebenarnya berhantu jalan tu. Tahulah hantu dekat kampung ni nama dia hantu goreng pisang. Selalu. Sebenarnya Pak Zainuddin semalam bawa aksiden kat situ. Sebenarnya jalan tu ramai lah yang duk lumba-lumba haram ni. Minggu lepas geng-geng Bangla, geng-geng Indon. Kereta tu langgar pokok pisang kan. Tapi pokok pisang tu tak jatuh pun, tak rebah. Yang kereta tu remuk. Sebab apa tau? Hantu goreng pisang. Goreng pisang RM2 ada? TV? Shooting. Berapa nak tadi? RM2. Okey. Itulah. Hantu goreng pisang ni Kak Esa cakap memang dah lama dah dekat sini. Hangpa ni buat apa? Ni enterprise janganlah enterprise. Jangan fokus dengan dia dah. Fokus dengan Kak Esa je. Ana, pergi main dia jauh. Dah. Keluar. Jangan enterprise makak Pak Haji memang selalu duduk lalu jalan tu. Tiap-tiap malam dah duduk lalu jalan tu. Pak Haji nak balik daripada surau masa tu baru lepas Isyak. Lepas tu tak tahulah. Pelik dia lain macam masa tu. Pak Haji Pak Haji nak cerita pun Pak Haji tak tahu. Tiba-tiba kereta terbalik macam tu. Pak Haji bawa kereta Proton. Anak Pak Haji yang beli. 3 orang lepas kat Kuala Lumpur dia ni. Jarang dah balik kampung. Mereka jangan ramai raya je tu pun seorang dua balik kalau dah. Tapi mereka lah kumpul duit sama-sama beli kereta kat Pak Haji. Kalau duk pakai basikal tua tu dah. Duk gerek dah sana sini. Luka adalah kat kepala sikit, terantuk sana. Teruk jugalah rasa. Tapi gagah lah Pak Cik ni. Duk cuba lah nak hidup balik ni. Mak Haji hang pun tak ada. Aku seorang je lah duk kena jaga adik aku ni. Kereta Pak Cik dah remuk teruk lah. Tak nak upah kereta kan. Itulah rasa pelik dia lain macam. Bawa kereta masa tu dalam hujan renyai-renyai juga lah. Lepas tu Pak Cik rasa pelik lah. Pelik nampak macam lembaga putih lalu tak tak? Dia macam warna cahaya dia Pak Cik pun tak pernah nampak lagi sepanjang Pak Cik kat ni. Tak pernah tengok punya pelik. Pak Cik jadi takut. Tak Pak Cik jadi takut. Macam macam tu tu. Apa nampak tu? Woi, aku tak mau dah. Aku keluar, aku takut. Takut. Abang? Awak panggil saya abang? Awak tahu saya siapa? Nanti tak bawa pula. Awak tahu saya siapa? Saya Azman Khalid. Awak ni wartawan di majalah mana ni? Saya dapat report daripada saya punya pegawai dalam pukul 9.30 macam tu. Dan saya berada di tempat kejadian dalam pukul 1.30 pagi. Dan kami mendapat laporan bahawa ada berlakunya kes seorang Pak Haji yang langgar pokok pisang. Siasatan awal menunjukkan yang Pak Haji tersebut bukanlah mengambil dadah selepas pergi semayang. Tapi kurang-kurang macam terbabas lah. Kalau tak salah saya, dia terbabas. Kereta remuk teruk jugalah. Tapi Pak Haji selamat. Kami dah terima lebih kurang dalam 30 kes yang memang ada kemalangan di kawasan tersebut.
Dan ada juga report daripada orang kampung untuk bangunkan lampu jalan dekat kawasan tu. Tapi sampai sekarang tak ada sebarang tindakan diambil oleh Majlis Daerah Sri Gombak. So polis tak ada buat apa-apa ke? Kerja polis siasat je. Awak nak suruh polis buat apa? Ha? Awak ingat polis ni tak ada kerja lain ke nak buat? Ha? Kes Pak Haji je pun. Kalau Pak Haji tu YB tak apa juga. Next question. Buat masa ni kita masih lagi berada dalam siasatan nanti. Kau tak bayar lagi goreng pisang tu RM2, oi. Kawan tadi Okey, tak terima Kak. Kan kerja apa ni? Ha? Kerja apa ni? Tu tak bayar lagi RM2. Ada apa lagi nak tanya Kak dekat Kak? Lebih daripada 30 kes telah dilaporkan. Tetapi apakah tindakan yang diambil oleh pihak berwajib untuk mengatasi hal ini? Mereka harus bertanggungjawab. Keselamatan warga kampung perlu diberi keutamaan. 2-3 kucing berlari. Jangan nanti pula Pak Haji mati. Sekian, saya Miss Esa dari Esa News.